mengumumkan ketibaan Yang Mulia Tengku Al-Muhaimin Azman Syaputra bin Yang Mulia Tengku Syamuddin Zaizi, SCP Puan Laili Ching, Ketua Penolong Pengarah Perancangan Strategik Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, DSP Wee Seng, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Petaling Jaya, Inspektor Liu Bun Tan, Pegawai Pensiasatan Jenayah Komersial Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya Selangor, diiringi oleh Guen Jeff Oi, Penasihat Persatuan Amal Semangat Semut PAS dan Penasihat Projek Berhad, Stablai, Presiden Persatuan Amal Semangat Semut PAS dan Ketua Pegawai Strategi Chief Strategy Officer Projek Berhad, Master Ward Pengasas Prop Badis, Bos Heng Pengasas bersama Prop Badis, Lauda Daryl Cole Pengasas Projek Berhad dan Captain Didil Pengasas Dream Film. Keharmonian dan persembahan kompang yang penuh dengan semangat pada hari ini dipersembahkan oleh Rumah Pengasih Warga Prihatin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat datang ke acara Golden 10 Years Fintech Leverage Property. Dan tetamu kehormat kita yang telah sudi meluangkan masa untuk bersama-sama memeriahkan majlis ini. Merakamkan penghargaan yang tidak terhingga kepada Yang Mulia Tengku Al-Muhaimin Azman Syaputra bin Yang Mulia Tengku Syamuddin Zaizi kesudian hadir ke majlis hari ini. Abadi!